Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari tajuk bahagi pecahan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, cuba kita perhatikan situasi berikut. Rina memotong kek di atas kepada 4 bahagian. Rina makan sepotong. Dia kemudiannya ingin membahagikan potongan kek selebihnya sama besar kepada 4 kawannya. Berapakah pecahan untuk setiap bahagian? Mari kita lihat dalam bentuk pengiraan. Baki kek yang tinggal selepas Rina makan sepotong ialah 3/4. Lebihan kek yang tinggal setelah dimakan oleh Rina dibahagikan kepada 4 bahagian. Maka sekarang akan ada 16 bahagian. Hasilnya setiap kawan Rina akan mendapat 3 daripada 16 potongan itu. Berikut pula ialah jalan kerja untuk membahagi pecahan. Tak tahu bagaimana caranya untuk membahagi pecahan? Jangan risau. Mari cikgu ajarkan caranya. Untuk memudahkan kamu membahagi pecahan, cikgu gunakan teknik kos semangat. Di mana K untuk kekal, U untuk ubah, manakala S pula untuk songsang. Mari kita lihat cara untuk membahagi dengan menggunakan teknik ini. Untuk menambah penguasaan anda dalam kemahiran ini, mari kita pergi ke soalan seterusnya. Selesaikan pecahan 1/3 dibahagi dengan 1/2. Langkah pertama K untuk kekal bermaksud kita kekalkan pecahan 1/3. Langkah kedua pula U untuk ubah bermaksud kita perlu ubah operasi bahagi kepada operasi darab. Seterusnya S untuk songsang, iaitu kita songsangkan kedudukan penyebut dan pengangka. Untuk soalan ini, kita songsangkan kedudukan nombor 1 dan 2. Sekarang, ayat matematik itu menjadi 1/3 darab 2/1. Akhir sekali, darabkan pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut. Atau untuk lebih mudah ingat ini, nombor atas darab dengan atas. Jadi 1 darab 2 ialah 2. Nombor bawah darab dengan bawah jadi 3 darab 1 sama dengan 3. Jawapan akhir ialah 2/3. Untuk lebih jelas, mari lihat video pengiraan ini. Sebagai latih tubi, anda boleh mencuba latihan pada QR code yang diberikan ini. Sehingga berjumpa lagi. Selamat maju jaya.